Oh, sakit. Lagi. Cikgu, cikgu, tunggu dulu. Saya baru nak masuk. Okay. Ada lagi 2 orang. Sekarang ada Alisha, Adik, Ruhi, Zahra, okay, Zaim, okay, Adra, Saiman, Aulia, Aulia. Aulia dengan Aishal. Okay, Cikgu nampak Aishal. Aulia, awak okay ke? Nak masuk? Boleh ke? Tapi ambil bibir dah kecil dah. Aulia boleh masuk tak? Saya dah masuk. Awak dah masuk? Oh, tak ada nama awak lah. Okay, semua dah masuk eh? Sekejap. Slide tu siapa yang tolong cikgu tengok? Amsha. Amsha ada baru eh? Saya baru masuk. Sorry. Okay. Amsha ada link tak? Tak ada. Dekat Okay. chat tak ada. Sekejap saya bagi link. Lagi 1 orang, cikgu. Sekejap. Amsha kot. Okay, Amsha cikgu dah bagi. Cuba. Aira, dekat awak berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Campur saya. Oh, okay. So, tinggal Amsha lah. Mana cikgu ada 9? Cikgu tak sure. Okay, dah eh. So, Dah. cikgu start. Okay, cikgu nak siapa yang buka mic sekarang, tolong tutup mic sebab kawan awak nak jawab juga. Okay, Aira tutup mic, Amsha tutup mic. Sekejap tau, cikgu. Okay. Amsha? Okay, good. Okay, so kita start ya. Cikgu, tempat tu apa? Apa? Tumpat? Ketumpatan. Ketumpatan. Ketumpatan tu awak belajar kat bab 7. So, semakin tumpat, kalau dalam air, dia density. Kalau dalam bahasa Inggeris, density. Kalau bahasa Melayu, ketumpatan. Awak belajar timbul ke tenggelam tu ikut ketumpatan.
Cikgu, Ya. cikgu, saya dah keluar. Tak apa, masuk balik lah. Okay. Sekejap dulu ya, cikgu ke toilet sekejap. Habis. Semua betul. Tak empat sana. Mana kunci saya? cikgu, 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 cikgu pergi kadas dah. Ya, kenapa? Buku surat 38 dah buat. Okey, dah buat. Okey, boleh tunggu kawan awak sekejap. Awak semua stop dekat muka slide. Sampai 9. Sampai 40. 40 tu homework ke dah buat? Dah buat. Oh, okey. So, tolong buat muka slide 41. 40 dah buat Sampai tahun. Tak. 40 dah buat. Belum. 40 belum? Okey, so kalau 40 belum, tolong buat muka surat 40 mana yang dah siap. Sementara tunggu kawan awak ni, Adib, Zahra dan
Alisha dah siap ke? Alisha dah Dah. siap kan? Okey. Ting. Adik Zahra dan Isha. Cikgu nak tengok screen, cikgu nak tengok nombor berapa. Sekejap ya. Okay. Cikgu, saya dah buat latihan. Saya dah siap. Amsha dah siap? Unit 8 muka surat 38. Oh, okey. Dah siap tak apa. Sekejap kita tunggu Zahra. Ishal dah siap ke? Belum. Belum, okey. So, mana yang dah siap? Tadi cikgu dengar dah sampai muka surat 40, betul? Betul. Okey. So, 40 dah bincang ke belum? Belum. Belum. Okey. So, kita bincang muka surat 40 lah. Sementara tu, awak boleh buat muka surat 41 dahulu. Boleh? Empat puluh satu ya. 40 nanti kita bincang. Kita tunggu kawan awak sekejap Suara Mute. Adib dah siap ke? Dah. Dah. So, sekarang tinggal Zahra, betul? Zahra tengah jawab ke dah habis jawab? Dah habis. Dah habis? Tapi tak tahulah cikgu dia jawab kuis yang mana. Alamak. Oh, tak apalah. Tapi dia jawab kuis. Cuma mungkin dia tersalah masuk link ke apa. Tapi tak apa. Okey. Cumanya dah habis jawab kan? Ada. Okey. Saya end ya. So, sampai Alright. dah habis Setakat ni cikgu nampak Zahra belum. Tapi Zahra dah cakap dah tadi. Cikgu rasa Zahra je lah. Okay. So cikgu endkan quiz. Okay. 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 So untuk soalan kali ni. Okay. Ada yang betul. Janji awak semua betul atas 10 lah. Okay. Tapi kalau nak target B dan A. Kena
lagi banyak. Okey. Kalau tengok dekat situ, kalau nak dapat B kena 15 ke atas. Okey, B dan A adalah 15 ke atas. Okey. So, lepas ni untuk quiz-quiz, cuba awak target 15 ke atas lah untuk dapat B dan A. Okey. Okey, so kita tengok sikit soalan. Okey, so yang pertama, so apabila diletakkan di dalam bekas berisi air, itik mainan ini akan timbul. Okey, sebab apa? Dia dekat atas kan? Dekat atas permukaan air. So atas permukaan air kita panggil dia timbul lah. Okey. So objek yang kurang tumpat daripada air akan timbul. Tadi kita belajar ketumpatan kan? Masa tu awak belajar ketumpatan. So kalau objek tu kurang tumpat daripada air, dia akan timbul lah. Okey, objek yang tenggelam pula bila dia lebih tumpat daripada air. So kalau tumpat lebih daripada air, tenggelam. Kalau tumpat kurang daripada air, timbul. Okey? So pilih satu objek yang lebih tumpat daripada air. So awak boleh tengok dekat sini yang lagi tumpat daripada air ialah duit shilling. Okey, sebab dia berat. Tapi ketumpatan dengan berat lain tau. Okey? Tak semestinya objek yang berat akan tenggelam. Tapi kebanyakan objek yang berat akan tenggelam lah. Okay, so kalau nak ingat timbul ke tenggelam, dia berkait dengan ketumpatan, bukan dengan berat. Okay. So objek yang timbul di dalam air ialah pensel kayu. Kenapa cikgu bercakap bukan berat? Kalau tak kapal, okay, awak rasa kapal dekat laut tu berat ke ringan? Berat kan? Kapal yang besar-besar kat laut tu. Berat ke ringan? Berat. Ya, Berat. Izinkan saya minum air? boleh. Okay. So kapal yang besar dekat laut tu dia berat daripada kita lah. Kalau nak cakap kita ke, daripada batu ke kan. Okay, tapi dia boleh timbul. Sebab apa? Dia punya ketumpatan lebih rendah daripada air. Okay. So objek yang timbul di dalam air ialah kalau dia bagi pensel kayu, gelang getah, getah pemadam dan batu. So yang timbul adalah pensel kayu lah. Okay. So adakah buah anggur tenggelam di dalam air? Jawapan dia ya. Okay. So minyak masak timbul di permukaan air kerana kalau timbul tadi cikgu cakap dia kurang tumpat daripada air. So batu tenggelam di dalam air kerana lebih tumpat daripada air. Next. Okay, apakah inference kamu terhadap gabus? Okay. So inference dia adalah, awak tengok kat situ, gabus. Okay, dia yang paling timbul. Okay, dalam petrol dia timbul. Okay, kalau ikutkan dalam air tu pun dia dikira sebagai timbul. Okay, so gabus kurang tumpat daripada air. So bagaimanakah kita dapat membuatkan telur timbul di dalam air? So caranya kita larutkan garam di dalam air. Okay, kita rendam telur tu, kita letak garam dalam air, lepas tu baru kita letak telur. Okay. So objek berikut akan terapung di atas air kecuali yang ketiga lah, saus. Okay, yang pertama tu kalau naik kapal, naik bot, naik sampan, awak kena pakai vest keselamatan tu. Okay. Yang kedua tu pula, dia letakkan tong-tong dekat tepi kayu-kayu tu kan. Okay, supaya dia terapung lah. Okay, so yang tak terapung adalah saus. Okay. So berikut merupakan contoh aplikasi konsep ketumpatan kecuali pintu peti sejuk lah. Okay. Yang lain semua akan timbul dan memang mengaplikasikan konsep ketumpatan. Okay. So seterusnya, Rajah menunjukkan sebiji botol yang mengandungi pelbagai jenis cecair. So antara berikut yang manakah paling kurang tumpat? So yang paling kurang tumpat yang paling atas sekali lah. Okay. So jawapan dia cecair X. Okay. So next, yang manakah paling tumpat? So yang paling tumpat adalah yang paling bawah sekali. Okay. So dia adalah glycerin. Okay, cecairnya adalah glycerin. Okay, next. Masukkan air berwarna. Okay, ini dia buat aktiviti penyiasatan lah. Okay, dia masukkan air berwarna, minyak masak dan glycerin ke dalam botol. So dia tutup botol dengan ketat. Lepas tu dia kena buat apa? Kita kena goncang.
Okay, bila awak goncang, berok. Lepas tu awak biarkan beberapa minit. So awak akan nampak lah yang mana dekat bahagian bawah, dekat bahagian tengah dan dekat bahagian atas. Okay. So next. Okay, dia bagi awak pernyataan dekat situ. Isi air ke dalam bekas. Lepas tu X. Lepas tu perhatikan sama ada objek itu timbul atau tenggelam. Lepas tu kita kena rekod pemerhatian dalam jadual. Okay, so dia kata ini adalah aktiviti menguji objek itu timbul ataupun tenggelam. So apakah X? Awak kena masukkan objek lah. Okay. Next. Okay, nampak tak dekat situ? Okay. Dia masukkan garam dalam air. So, garam tu dia menambahkan ketumpatan air lah. Okay, sebab sebelum tu objek tu tenggelam kan. Okay, so maksudnya objek tu lagi tumpat daripada air. Lepas tu dia tambah garam, objek tu timbul. Maksudnya sekarang air lebih tumpat daripada objek. Okay, so Raja menunjukkan sekumpulan murid sedang memerhatikan sebiji anggur. So anggur itu tenggelam dalam air kerana anggur lebih tumpat. Okay, sebab dia bagi tenggelam. Next, Raja menunjukkan perbualan antara Sofia dengan ayahnya. So berdasarkan perbualan di atas, kita tahu bahawa objek yang kurang tumpat daripada air akan timbul. Okay. Next. Raja menunjukkan sebuah kapal dan sebentuk sauh. So kapal timbul di permukaan air tetapi sauh tenggelam di dalam air. Okay. So boleh faham kelas? Boleh. Boleh. Okay. So itu sahaja untuk kuis kali ni. So kita masuk latihan kita. Okay. Tahniah yang dapat betul semua, Zaim. Okay, next. Kita punya latihan. Okay, so awak stop dekat muka surat 40 kan? Okay, so bahan berasid, beralkali dan neutral di sekeliling kita. Okay. So jawab semua soalan. So Raja di bawah menunjukkan 3 bahan yang digunakan dalam suatu penyiasatan. So dia ada kapur pertanian, asam jawa dan garam. Ya. Aku dah buat. Dah buat? Kawan-kawan awak cakap belum bincang. Dah lah, dengan cikgu lain. Dah. Dah lah. Surat 41. Dah ke belum kelas? Dah. Saya belum. 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 Ada yang belum. Ada yang belum. Macam mana boleh ada yang belum? Awak bukan satu kelas ke semua? Okay, tak apalah. Cikgu sekali imbas. Okay, Aira? Okay. So Aira dengar je lah. Okay. So kita ada 3 jenis bahan. Kita ada kapur pertanian 40. Okay. So kita ada kapur pertanian, asam jawa dan garam. Okay. So dia suruh nyatakan pemerhatian apabila bahan-bahan di atas diuji dengan kertas litmus merah. Okay, so kertas litmus merah dia akan berubah warna kalau dia alkali. Okay, so kertas merah dia akan berubah jadi biru. Okay. So dekat situ pemerhatiannya. So larutan kapur pertanian. So larutan kapur pertanian akan berubah kepada, cuba warna biru lah. Berubah Ke biru. kepada biru. Okay. So untuk jus asam jawa. So jus asam jawa tiada. Tiada perubahan. Ya, betul. Tiada perubahan. Okay. Dan untuk larutan garam pun tiada Perubahan. perubahan. Okay. Dekat sini kita belajar
Okey, kapur pertanian adalah alkali, jus asam jawa, asid, larutan garam dia Neutral. neutral. Okey. Okey, kita pergi. Ya, apa tu? Saya tak dengar. Cik Ina nak pergi tandas. Oh, boleh. Boleh. Okey. Okey, next. Asam jawa digunakan dalam masakan untuk menambah rasa masam pada sesuatu hidangan. So, namakan satu bahan lain yang boleh digunakan sebagai pengganti asam jawa. So, apa-apa yang masam, boleh tulislah. Okey, contohnya lemon. Okey, cuka. Okey, limau. Okey, so itu adalah bahan-bahan yang masam yang awak boleh gantikan asam jawa. Next, tumbuhan yang ditanam oleh Muhyiddin tidak tumbuh dengan subur kerana keadaan tanah yang sangat berasid. Okey, dia bagi tahu awak tanah tu berasid. So, berdasarkan rajah di bawah, bahan yang manakah boleh digunakan oleh Muhyiddin untuk mengatasi masalah ini? Terangkan. So, kalau dia berasid, kita kena tambah bahan yang beralkali lah. Okey? Supaya dia neutral. So, awak boleh cakap. Sorry. Okay, so boleh cakap Muhyiddin boleh menabur kapur pertanian pada tanah yang berasid. Okey, kerana kapur pertanian bersifat alkali. Okey. So, bila dia bersifat alkali, dia dan boleh mengurangkan keasidan tanah. Okey. Okey, boleh kelas? Boleh. Okey, kita pergi next. Cikgu dah tulis sekejap. Oh, okey. Cuba bagi seminit. Okey, dah? Okey. Belum. Belum, Belum cikgu. Okey, Belum. sekejap kita tunggu.
tengok ni. Cikgu dah. Okey, dah. 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 Okay, so next. Bulatkan bahan-bahan yang boleh digunakan sebagai pengganti kertas litmus untuk menguji sifat asid atau alkali atau neutral sesuatu bahan, kemudian namakan bahan-bahan tersebut dalam ruangan yang disediakan. Okey, so kita boleh guna kunyit, Kunyit, ekstra kobis ungu, dan Ya. ekstra bunga raya. betul. Okey, kunyit, kobis ungu dan bunga raya. Okey. So, boleh tulis tu lah. Okay. Kunyit, bunga raya, dan kubis ungu. Boleh? Boleh. Okay. So, kita pergi next. Okay. So, soalan sistem suria, unit 9. Cikgu boleh siap lagi. Oh, Tak okay. tunjuk. Dah siap cikgu. Dah, okay. So, hari ni kita masuk sistem suria. Okay. So, muka surat 42. So, cikgu nak awak buat dulu. Cikgu bagi 5 minit. Buat dulu 5 minit. Semua mute ya. Dah siap. Dah siap. Dah siap? Okey. Betul. Belum? Kenapa ada yang belum ada? Siap. Ni homework cikgu last time bagi ke? Nak lawan. Okey. Siapa belum siap? Tak apa. Kita bincang lah. Yang belum siap tu nanti awak salin lah ya. Okey. So, dia suruh namakan ahli-ahli dalam sistem suria. So, dekat situ awak boleh nampak lah. Okey. So, yang pertama yang besar sekali tu adalah matahari. Okey. So, yang kedua tu adalah Utarid. Ketiga, Zuhra. Keempat, bukan Zahra ya, Zuhra. Bumi. Kelima, Marih. Keenam, Mushtari. Ketujuh, Zuhal. Kelapan, Uranus. Kesembilan, Neptun. 10 tu, ni, atas ni. Okay, Comet. Boleh kelas? Boleh. Boleh. Okay. So, kita tengok B. So, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okay, so dia ada meteorite, bulan dan matahari. So, pusat sistem suria ialah Matahari. pandai, matahari. Okay. So, seterusnya dia cakap satelit semula jadi bagi bumi ialah Bulan. bulan. Pandai. Okay, dan akhir sekali, asteroid yang berlanggar antara satu sama lain Meteor. menghasilkan batu kecil yang dikenali sebagai Meteorite. meteorite. Okay. Meteoroid. Ya, meteorite. Boleh kelas? Boleh. Okay. Boleh. Okay, kita pergi seminit untuk salin.
Dah. Dah. Okay. So kita pergi next. Okay, untuk 6.2, suhu planet. So jawab semua soalan. Suruhjadi di bawah menunjukkan 4 planet dalam sistem suria. Kita ada Bumi, Mushtari, Marikh dan Zuhal. Okay. So disuruh susun planet-planet di atas mengikut urutan suhu permukaan yang menaik. Suhu permukaan yang menaik maksudnya daripada sejuk ke Banyak. panas. Okay. So dia start dengan Zuhal, Mushtari, Marikh dan Bumi. Okay. Next. Okay. Namakan planet yang mempunyai suhu paling sesuai untuk kehidupan. Okay. So suhu yang paling sesuai untuk kehidupan adalah Bumi lah. Okay. Okay, next. Utarit ialah planet yang paling dekat dengan matahari. So, oleh itu, suhu planet ini adalah paling tinggi. Okay. So, apakah pernyataan di atas benar? Beri alasan kamu. Okay. So, pernyataannya adalah benar ke tak benar? Benar. 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 So, jawapan dia tidak. Tidak benar. Tidak benar. Okay, kenapa? Sebab suhu planet, Zuhrah. ya betul. Planet Zuhra paling tinggi. Okay. Adalah yang paling tinggi. Okay. Kerana mempunyai atmosfera yang tebal untuk memerangkap. Sambung kat sini memerangkap kabel. Okay. Okay, dah? Dah. So next. Oh, belum. Okay. Seminit. Dah. Okay. So next. Terangkan mengenai suhu planet berdasarkan jarak planet dari matahari. So kita boleh cakap. Okay. Suhu planet Suhu planet. Ya. Suhu planet. yang dekat dengan matahari lebih panas berbanding dengan suhu planet yang jauh dari matahari. Okay, boleh? Boleh. Boleh.
Boleh. Okey, dah? Dah. Belum cikgu. Belum. Dah. Okey, Ya. bagi sini. Sekejap, sekejap. Dah. Sekejap. Dah. Sekejap. Tunggu kawan awak. Dah. Kena api dah sistem suria. Okey, yang belum tadi dah? Dah. Belum cikgu, lagi sikit. Okey. Sekejap, bagi seminit 8.48 kita pergi next. Baik dia pun 848. Dah. Dah. Okey. Okey. So kita Dah siap, pergi cikgu. next. Dah ke tadi? Dah siap. Dah. Okey. Okey. So kita pergi orbit planet dan masa peredaran planet. Okey. So dia tulis jawab semua soalan. Okey. So dia bagi awak ada sistem suria lah. So ada Utarit, Bumi, Neptun. Okey. So bahagian yang berlabel X ialah laluan yang dilalui oleh planet untuk bergerak mengelilingi matahari. So namakan X. Okey. So X adalah yang bulat tu kita panggil sebagai Orbit. orbit. Okey. Ni. Ni satu bulatan tu orbit lah. Okey. So berdasarkan rajah di atas, planet yang manakah mengambil masa yang paling lama untuk membuat satu peredaran lengkap mengelilingi matahari. Okey. So yang paling lama adalah Tarik. Neptun. Neptun. Dekat sini ada Neptun. Dia paling last sekali, orbit paling last. Okey, kenapa dia? Kerana orbitnya Paling belakang. paling belakang. Boleh cakap besar. Paling Besar. besar. Okey, bulatan dia paling besar kan? So dia paling lambat lah. Okey. So next, jadual di bawah menunjukkan masa yang diambil oleh planet Utarit, Bumi dan Neptun untuk membuat satu peredaran lengkap mengelilingi matahari. So lengkapkan untuk membuat satu peredaran lengkap mengelilingi matahari. Lengkapkan jadual dengan planet ini. Okay, so dia bagi awak kalau masanya 1 tahun, itu adalah planet Neptun. Neptun. Planet kita lah, planet Bumi. Okay. So 88 hari adalah Utarit. Okay. So 165 tahun adalah Neptun. Okay. Neptun. Ya. Okay, kalau awak tengok kat situ, Utarit yang pertama ni. Okay, so boleh tengok bulatan dia macam ni je. So dia memerlukan 88 hari. Okay, Bumi dekat sini. Bumi yang ketiga kan. So bulatan dia macam ni lah. So kita perlukan 1 tahun. 1 tahun ada 365 hari. Okay, Neptun pula yang hujung sekali. Sekejap, cikgu buat warna lain takut awak tak nampak. Okay, yang hujung sekali ni. Okay, dia punya bulatan lagi besar. So dia makan masa berapa tadi? 165 tahun. Okay. Boleh kelas? Boleh. Okay. Boleh. So kita tengok bab 10, mesin. So cuba jawab. Cikgu bagi 5 minit. Okay, 8.56 kita bincang. Okay. Ya. Takal tu apa? Takal. Mesin ringkas. Mesin ringkas.
Inilah kita panggil sebagai takal. Cikgu, Ya, belum siap lagi tadi. belum siap lagi tadi. Okey. Yang lain jawab muka surat 45. 856 kita bincang. So, semua tolong mute. Okey? Jangan buka mic. Nanti awak nyanyi-nyanyi mengganggu pelajar lain. Semua mute. Okey? Siap. So, buat muka surat 45. Cikgu bagi 5 minit. 856 kita bincang. So, tolong senyap sampai 856 . Hormat kawan awak yang tengah jawab. Dah siap. Cikgu dah siap. Cikgu dah siap. Cikgu dah siap. Cikgu dah siap. Dah siap. Dah siap. Sabar pelajar. Ada yang belum siap lagi? Saya belum siap. Ha, Dah siap. sekejap. Cikgu cakap tunggu. Tunggu kawan awak. Cikgu bagi masa sampai 8.55. So, tunggu sekejap. 56 ke? 5.6. Tapi ada kawan awak yang dah siap pula. 8.56 lah. 8.55 boleh? Lagi 2 minit Dah siap. Okey. Dah 8.55. So, cikgu nak bincang. Okey. So, yang pertama dia tanya apakah itu takal. So, takal ialah Ringkas. Ialah mesin memudahkan beban diangkat ke atas dengan menggunakan daya yang kecil. okey. So, takal ialah mesin ringkas yang memudahkan Beban diangkat ke atas ke atas dengan menggunakan daya ke atas dengan menggunakan daya. daya yang kecil. Okey. So, ini adalah maksud takal. Okey, takal ialah mesin ringkas yang memudahkan beban diangkat ke atas dengan menggunakan daya yang kecil. Okey, untuk B pula, dia suruh awak labelkan bahagian takal tetap yang betul. Belum siap lagi. Tunggu sekejap. Okey. Nampak kan? Tak nampak atas sikit.
Oh, atas sikit. Sekarang boleh? Dah. Okay. So next tu dia tanya takal tetap. So takal ada beberapa jenis. Okay. So ini adalah takal tetap. Okay. Okay. So tengok nombor 1 tu. Okay. Dia labelkan itu adalah tali. Okay. Nombor 2 dia dekat dalam tau. Okay. So itu adalah alur. Nombor 3 adalah roda. Okay. Nombor 4 adalah beban. Dan nombor 5 adalah gandar. Okay. Boleh kelas? Yang ni aku kena hafal ya. Okay. Bahagian-bahagian dalam takal tetap. Okay. Dah salin? Apa tu? Boleh. So kalau tak sempat salin awak buatlah ni 1, 4, 2, 5, 3. Nanti awak salin. Okay? Okay. Dah. Okay. Okay. So yang kedua tu dia cakap cara takal tetap berfungsi. Okay. Dan kegunaan takal. Okay. So gariskan jawapan yang betul. So dia cakap objek yang diangkat dengan takal oleh takal dipanggil Beban. pandai, beban. Okay. So next, satu hujung tali melalui Alur. Okay, so melalui alur pada roda disambungkan kepada beban. So apabila hujung tali yang satu lagi Tarik. ditarik. Okay. So beban akan diangkat ke atas dengan menggunakan daya yang Kurang. Okay. So yang pertama jawapan dia beban, kedua alur, ketiga ditarik dan kurang. Okay. Boleh kelas? Boleh. Okay. So untuk homework, cikgu nak bagi homework. Homework awak jawablah sampai habis muka surat last. Minggu depan kita buat minggu. Minggu depan nanti cikgu bagi tahu dekat grup. So homework awak muka surat 46 sampai 48. Okay. Cikgu habis bincang kita buat benda. Nanti cikgu check balik semula. Nanti cikgu bagi tahu dekat grup. Okay. Okay. Cumanya mungkin minggu depan ada banyak sikit quiz lah. Kita buat quiz bab 8, asid alkali, Okay. bab 9. Bab 9 apa tadi? Sistem suria. Ya. Dan bab 10 10 mesin. Dah. Okay. So ada 8 quiz. Okay? Boleh kelas? Boleh. Buat homework ya. Kita dah habiskan let's go. Dah pukul 9. Okay. Bye. Okay. So, terima kasih Assalamualaikum. jumpa one next class. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum cikgu. Salam. Cikgu.